Assalamualaikum dan hai semua. Selepas 4 hari di Laos, tibalah masa untuk kami ke negara seterusnya. Hari ini kami akan ke Kunming, China. Memandangkan tiket kereta api online direct ke Kunming sudah habis, jadi kami akan cuba kaedah lompat-lompat dengan naik kereta api henti-henti sehingga ke border dan cari tiket lain pula ke Kunming. Tapi apakan daya, kita hanya mampu merancang. Realitinya tak semudah yang disangka. Jom tonton sampai habis untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Morning. Inilah view dari bilik kita pukul 6.30 pagi. Sebelah ni ada laluan kedai. Depan tu Sungai Mekong. Sekejap lagi kita turun bawah. Morning from Luang Prabang. Pukul 6.40. Jalan tak jam lagi. Okey, suhu sekarang 19 degree. Nampak banyak kabus. Itu bot-bot kat bawah. Menemani Cik Mina, dia nak tengok sunrise. Ini kawasan kedai-kedai. Ini guest house kami, Huang Ham Guest House 3. Nombor telefon 02055662788 atau 5252538. Walk-in saja, walk-in pun banyak ni. Walk-in pun banyak bilik sebab lokasi dia ke belakang, jadi dia lambat sikit habis. Ramai turis suka area macam ni. Suka area yang dekat dengan night bazaar. Sini ke? Sini cantik ke? Ya, sini. Okey, kita lepak sini tengok sunrise. Sunrise. Oh tu ada bot. Bot dari seberang sana hendak ke sini. Ada tu kot jeti kot kat situ. Baca tentang ni. Sungai Mekong adalah sungai ke-12 terpanjang di dunia. Berapa kedalaman? Kedalaman dia 2.707. Unit apa? Meter? Meter. 2 meter je kedalaman dia. 2.7, hampir 3 meter. Oh, tak adalah dalam sangat. Takkan cetek macam tu. Apa lalu banyak ni? Kedalaman sebenar Sungai Mekong adalah berubah-ubah bergantung kepada lokasi dan musim. Kedalaman purata sekitar 5 sehingga 15 meter di kebanyakan bahagian. Punca sungai ni dari dataran tinggi Tibet di China Barat Laut dan sungai ni kemudian mengalir melalui 6 negara iaitu China, Myanmar, Laos, Thailand, Kemboja dan akhirnya Vietnam sebelum mengalir ke Laut China Selatan. Panjang Sungai Mekong lebih kurang 4,350 km, ranking ke-12 di dunia dan ke-7 di Asia. Sungai Mekong merupakan salah satu sungai paling produktif di dunia untuk perikanan air tawar dan menjadi nadi kehidupan bagi lebih 60 juta penduduk di 6 negara ini. Boleh tengok aktiviti bot panjang ni. Slow boat ni apa dibuat, kemas-kemas, bersih-bersih untuk next passenger. Kat perkampungan depan sana pun boleh nampak motor bertali arus. Tak ada di sini. Macam tak ada sunrise lah kat sini sebab dia kabus. Kabus dia tebal. Tengok bot nak balik ke kampung seberang. Kat atas cantik, tapi kat bawah ni kotor. Mungkin pihak berwajib susah nak cuci kot. Ada kedai breakfast yang dah buka kat sana. Sebab tu ada penjaja ke bawah jualan dia. Okay, ni suasana pagi kat Pekan Luang Prabang. Oh, ada buah lah Bina. Sebab di bumi saya Cari tempat lah. Tadi dah ada jual buah lah. Buah strawberry. Nak ke strawberry? Nak. How much? 1 kilo. 8 kilo. 1, 2, 300. 300 bahagi 4. Oh, 300 Ke 30. 10 100,000 lah.
Mahal juga ah. Takkan RM35 sekilo. Tak apalah. Tak apa. Xianman Village. Boleh duduk kat sini ha. Ada kerusi. Join dia atuk-atuk ni ha. Oh ni lah jetinya. Tapi bising sikit lah kat sini. Ada matahari pun. Kan? Nampak pagi-pagi ada penjual kain. Kain ke ni? Awalnya dia jual kain. Halal. Salai. Halal. Aku ke pungut lah sangat. Oh, river weed. Oh, okey. Tak apalah. Seaweed. Tak nak. Salai. Oh, ni jual kain. Rupanya dia seaweed. Bukan seaweed. Sungai Mekong punya weed. Macam ni boleh. Bukan seaweed. Seaweed tu. Ni apa dia tulis tadi ni? Crispy Mekong River Weed. RM10,000. Oh, ni lah Mekong punya ni. Sungai Mekong punya weed. Yo, 의자 붙이라. Okey, ada pot baik punya nak lepak. Ni macam kedai yang tak ada owner kot. Kalau duit banyak boleh buka cawangan kat sini. Tapi tak tahulah rate sewa dia berapa. Kita nampak kat sini. Kabus masih banyak. Tu ada mountain kat sana. You can sit down. Girl. Oh, satu bot tu dah gerak dah. Ni pokok petik kat sini ha. Daun kerenteng. Kerenteng, lepas tu ada bintik-bintik. Boleh makan ke? Okey, dekat kawasan guest house kita ni pun tepi dia ada servis laundry, ada motosikal untuk disewa. Oh, burung. Kawasan ni pun banyak guest house lain lah. Setiap lorong banyak guest house. Cuma kena rajin menapak lah, cari satu-satu servis. Pakcik kat belakang tu bersihkan tuk-tuk dia, lap-lap. Kawasan sini memang cepat berdebu, jadi kena setiap hari lap. Kat sini ada sewa basikal, ada massage. Untuk sewa motor, kereta, vintage car pun boleh. Driver license not required. Skuter boleh sewa. Itu harga dia 1 jam RM90,000. Okay, depan ni pun ada satu ATM, tapi hari tu kita cuba cocok tak boleh keluar. Naik Market View pada waktu pagi, kosong lah. Dia beroperasi malam je lah, nama pun naik. Sebelah Abani Hotel ni ada ATM yang kita cocok hari tu. Kat sini transport utama dia banyak minivan macam ni. Tuk-tuk, sibuk orang nak pergi kerja pagi Isnin. Ni sekali transaction RM30. Samaan lebih kurang RM7 lah. Ini macam sekolah. This city in the morning. Morning. Okey, kita ke Wat Tat lagi untuk beli nasi. Nak pergi sekolah. Pakaian sekolah dia, baju putih, kain sarung. Sabaidi. Kita dah check out. Sekarang kita nak pergi ke tempat
taksi ke stesen kereta api. Taksi ni kita dah tempah semalam lagi lah, 45,000 kip seorang. Saya survey dekat Facebook grup Travel Laos tu, rate dia orang dapat dalam 50,000. So kita dapat 45 ni okey lah. Ada juga yang dapat 40. 40 dengan 45 tu RM1 lebih je beza. So okey lah, tak payah penat-penat survey-survey lagi, terus ambil je. Okey, 10.27 taksi kita sampai untuk ke train station. Wah, ada orang lain juga leh. Nah, tak. Baik. Bagi tiket train kami beli online di aplikasi LCR, Laos China Railway. Saya kongsikan cara pembelian ya. Buka apps dan lepas tu pilih lokasi from dan to. Bagi perjalanan kami ni, kami pilih from Luang Prabang to Botan. Lepas confirmkan tarikh yang kita nak, tekan search, akan keluarlah senarai pilihan train yang ada untuk hari tersebut. Kat sini bolehlah nak pilih kelas berapa, jenis seat macam mana, ikut kesesuaian waktu dan poket masing-masing. Dah siap pilih, tekan book. Yang ni saya tak dapat tunjuk lah sebab kena register dulu untuk login. Hanya nombor handphone dari 4 negara ni saja yang diterima. Masa tu saya ada SIM card Laos. Sekarang saya tunjuk contoh jika nak direct ke China, klik tu dan pilih overseas. Kemudian pilih lokasi yang kita nak pergi. Boleh tukar tarikh kat sini. Kita boleh nampak juga kan tiket yang dibuka hanya 2 minggu sahaja. Untuk urusan beli tiket ni ada waktu office hour dia jugalah. Ini pula cara pembayaran online yang dibenarkan. Selepas payment dah approve, downloadlah tiket QR siap-siap. Jadi tak perlu lagi print tiket fizikal. Okey, 10.53 kita dah sampai ke stesen kereta api. Maknanya daripada 10.27 dalam berapa minit dah? 20 minit. Okey, ada lift nak naik ke tingkat atas train station. Dekat sana, entrance dekat sana. Jadi tadi entrance lah. Kita dah ada tiket. Okey, stesen kereta api Luang Prabang. Kita baru sampai, baru pukul 11. Awal lagi sini ruang menunggu. Lepas pemeriksaan custom tadi, custom kat depan tu lah. Okay, masuk kat sini ada kedai-kedai kecil-kecil, jual-jual jajan, tempat duduk beraircon. Kat sana ada kafe Amazon. Canggih lah. Pukul 12.16 ke 12. Cantik design dia. Walaupun China yang construct, tapi dia masih mengekalkan ciri-ciri tradisional Laos. Okey, ini kalau nak masuk China, kita kena isi borang ni, non-Chinese arrival card. Okey, kita skip pergi ke English punya. Okey, ini cara. Mina dah ambil gambar ke? Mina dah ambil gambar? Okey, ini surname, given name. Kalau untuk Laos, dia ada Laos Arrival Departure Card. Ini pun kita ada isi lah hari tu. Contoh departure point dia Laos China Railway. Ini contoh dia lah kalau nak isi. Tapi hari tu kita orang isi Luar Prabang dekat website tu dia approve. Okey, ini senang je kan. So arrival dia akan ambil. Untuk departure kita kena simpan lah sepanjang berada dekat Laos. Nak masuk tadi kan, beg dan badan kami kena scan ya, macam kat airport tu. Jadi pastikan tidak bawa barang-barang terlarang dan berbahaya. Sementara masih ada masa lagi ni, kami sarapan dulu. Nasi putih yang dibeli dan lauk RTE dari Malaysia. Bagi traveller Muslim yang ingin ke Laos, saya nasihatkan bawalah bekalan makanan halal sendiri. Kedai makan halal di sini sangat terhad. Ada kedai yang saya pernah makan dan kongsikan dalam video sebelum ni. Tapi kemudian ada beberapa kejadian yang buat saya rasa was-was pula. Okey, train dah nak sampai. Kenapa dia orang ni berebut-rebut? Kan ada nombor. Okay, tadi kita screenshot saja. Barcode kita pun dia punya alat tu boleh detect. So tak perlu print tiket. Sekarang kita sedang menunggu train dekat coach 9. Kita dekat coach 9.
inilah tren henti-henti kami K12 hanya untuk laluan domestik Laos. Kami beli tiket dari Luang Prabang ke Boten memandangkan tiket direct ke Kunming sudah habis. Jadi disarankan jika anda ingin melalui laluan yang sama, silalah beli tiket beberapa hari lebih awal. Dan sekarang kami sedang cuba naik tren lompat-lompat sehingga ke sempadan Laos iaitu di Boten, dan selepas merentasi sempadan di Mohan, kami akan cuba cari tren lain ke Kunming. Okey, tren ni bergerak on time 12.16. Kalau beli online, kita tak dapat pilih seat, dia automatic bagi seat. Seat terbalik menghadap ke belakang. Kalau beli kat kaunter kita boleh pilih seat. Dan terpisahlah dengan Akil kat sana. Akil kat sana nombor 90. Okey, dari segi keluasan kaki agak sempit dah. Boleh berlari lutut mau depan. Ada meja, ada seat 3, sebelah kanan 3, sebelah kiri seat 2. Beg letak kat atas. Ada tandas juga. Okey, sedang lalu terowong. Nampak muka sendiri. Kelajuan maksimum kereta api domestik ni adalah 120 km sejam dan perjalanan untuk sampai ke sempadan di Boten mengambil masa lebih kurang 2 jam 30 minit berbanding kereta api yang lebih laju mengambil masa hanya 1 jam 10 minit atau 1 jam 30 minit dengan perbezaan harga tiket sekitar RM16 sehingga RM30 bagi hentian yang sama. Kami pilih kereta api ini sebab tambangnya paling murah dan kami juga tidak mengejar masa. Kereta api ini akan berhenti di beberapa stesen kecil di sepanjang laluan. Jadi memang agak padat dengan penduduk lokal. Pemandangan cantik di sepanjang jalan, melalui gunung dan lembah, kadang-kadang merentasi terowong dan jambatan. Namor Railway Station. Okey, kita dah sampai Boten Railway Station. Ini 有车吗？还有啊。 Okey, follow je domestic exit sampai jumpa signboard to China. Okey, kita naik van dari train station ke immigration. Van ni kena rebut-rebut sikit lah. Kalau tak rebut nanti dia ada juga tapi lambat nak. Kalau tak kejawat tu boleh tunggu. Satu orang dia charge RM50,000 kek. Banyaklah van beralih. Jalan kaki memang tak boleh, jauh sangat. Okey, kita dah sampai border Boten International Checkpoint. Okey, daripada entrance ni, dia punya entrance dekat sana, nampak ramai orang beratur kat sana. Okey, ini fee and toll charge kat border checkpoint. Kalau overtime for foreigner, lepas pukul 4 dia akan charge RM10,000 lah. Alhamdulillah, semua urusan immigration di Laos berjalan lancar. Tadi kita naik golf cart tu dia charge RM5 bersamaan 3.5. Sebenarnya tak perlu naik pun, dekat je. Ingatkan jauh sangat.
Kalau saya baca dalam blog sebelum ni free. Tahu kenapa tiba-tiba dia charge kat sini. Okey, lepas naik go-kart tadi kita berjalan kaki sikit ke Mohan Port. Dah sampai ke border Mohan dah. Kita dah masuk ke China punya border. Kita tersalah tadi. Bukan kat sini, tapi kat sini. Belah kanan. Kalau ke China, belah kanan. Arrival. Oh, tulis arrival. Sana departure. Oh, sana untuk orang tak perasan. Sini dia tulis untuk arrival. Kat atas ni ada tulis. Sana untuk orang yang datang. Bagus juga display macam ni. Immigration dekat Mohan ni tak relax ya guys. Pegawai dia banyak tanya, agak garang, tapi kami tak faham sangat lah. At last ada seorang pegawai yang boleh speaking English datang tolong translate. Okay, is it the China immigration? Untuk ke train station kena masuk dekat sini. Dia tunjuk tadi cari bas kat sini. Cakap pergi mana? Nina cakap naik bas 5 yuan. Untuk ke train station naik bas biru ni. Ini apa tanda bas ke train station ni. Ada tulis agent train Ada. Okey, dia ada pukul 8, pukul 11, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 ada 2 biji dan pukul 6 ada 2 biji. Last pukul 6.40. Okay, 4.24 dia gerak dari Mohan ke train station. Tak ramai orang dalam ni. Seorang je. 1, 2, 3, 4. Simple driver ni. Oh, Mohan bus terminal pun boleh jalan kaki. Dia macam ada apa nama? Tulisan Laos juga. Okey, ngam-ngam 10 minit sampai ke Mohan Railway Station. Okey, kita dah sampai Mohan Railway Station. Cantiknya. Bunga-bunga. Tadi driver bas cakap 5.50 kalau ke Kunming. Sebab kita ada ni translator. Ni Cina Ali. Dia cakap pergi mana? Kunming ke? Ni cerita mah. Jom kita try lah ada lagi tak tiket ke Kunming. Walaupun yang online dah habis. Kita happy sangat kita dapat tiket tadi ni. Ingat kata dapat. Kita happy sangat. Actually tadi kita pergi, tiket untuk hari ni dah habis. Maknanya kalau walk in memang dah habis. Jadi untuk esok hanya ada pukul 2. Jadi kita belilah tiket pukul 2. Okey, sekarang kita kena cari hotel, tidur dulu dekat Mohan ni satu malam. Masalah sekarang macam saya dah ada Alipay. Roaming tu pula masalah. Kita punya rate 1 tu on off dia punya roaming. Nasib baiklah brother tiket tu tolong onkan iPhone dia, sharekan dia punya hotspot. Jadi dapatlah kita membuat pembayaran menggunakan Alipay. Ada cash tapi tak banyak sebabnya untuk kecemasan lah. Nak standby untuk hotel lagi sekejap lagi, makan lagi. Kalau Alipay boleh guna lebih selamat. Jadi sekarang naik bas tadi, bas 5 yuan. Oh tu bas dari Laos ya. Diorang dah ada tiket ni. Nah, kita ambil bas ni. Bas ni 5 yuan je. Kalau kereta berebet sapu dia minta sampai 20 yuan. Betul lah. 27号明天，今天26号，这个是不是你的？ Okay. Cakaplah tiket tu sendiri yang kasih harga macam tu. 穿好，领好。 Okay. Berada bas ni yang tolong bagi tahu dia tak ada tiket lagi dekat sana pukul 2. Kalau ikut kaunter tu kita tanya tiket untuk esok paling awal pukul 9 cakap tapi dah habis. Lepas tu jadi kita faham untuk satu hari tu habis jugalah. Rupa-rupanya ada lagi pada waktu lain. Nasib baiklah dipermudahkan semua. Sekarang tunggu bas ni jalan je. Okey, jom kita review bilik kita. Bilik ni, bilik harga 111 ni. Masih ada sofa lagi Kita sebenarnya 168 yuan. Sebenarnya kita nak kata je untuk tidur, tak perlu pun sofa ni. Dia macam apartment pula. Ni bilik air. Tengok bilik air. Cantik. Di tuala. Ini tandas. Tutup. Ini boleh tutup. Okey.
Okey, kalau buat aktiviti kat sini boleh nampak katil. Ni sebab bila air dia tutup. Okey, ni katil. Dua katil single. Tapi dua katil single pun besar pun. Ada 2 biji. Kursi. Mana TV. Besar lah sebenarnya. Tapi semua pun agak season lah. Bukan baru punya. Tapi okey. Aircon ada, kipas dia tak ada. Ni boleh tak pemandangan luar. Oh, ni apa? Oh, banyaknya dia punya ni. Oh, ni kalau nak buka ni. Net ni. Nak bagi udara luar masuk. Oh, kat belakang sana ada lagi hotel. Kong Yuan Era Hotel. Tapi kita tak pergilah kat situ. Tak pergi survey kat situ. Sebabnya macam gelap je, seram pula. Ni ada apa? Ni ada mosquito Oh, kalau ada nyamuk lah. Pasang dalam ni. Tapi dia dah pasang net ni. Okey lah. Ni ada apa? hair dryer. Hair dryer. Okey. Esok boleh cuci rambut. Ada tempat penggantung. Tengok rasa. Okey, tak berhabuk. Okey lah, jom. Jom kita pergi makan. Okey, sekarang kita stranded dekat Pekan Mohan. Tapi kita dah minta driver bus tadi. Hentikan kita dekat kedai halal. So dekat kedai halal ni pasal bandar. Lepas tu belakang sana hotel. Jalan kaki je, walking distance. So jom. Okay, environment dalam kedai Chinese Muslim. Kita tunggu order. Dia orang happy ni. Aminah gigi-gigi lah Pak Aminah. Aminah banyak. Gitu. Okay, ini menu-menu kat kedai. Telur, ada telur ni. Oh, dia display lauk-lauk kan. Mana nak baru dia ambil. Dia ayam 1 plate, pudina, telur. Nak baru dia ambil. Ni frozen ke? Chiller je. Ni apa ni, air? Boleh ambil air? Ni air apa? Tak ada tulis halal pun. Ni macam air Fanta. Ni apa tu? Air Fanta. Air Fanta? Dah ambil lah oren ni, oren besar ni. Tanya dia, oren besar ni jual ke? Cece? 姐姐，这个有卖没？大个的有卖没？大个的。一个，马香，我会。这个大个有卖没？有，等下问老板。Laupan. Dia kata, Aisyah, dia tanya laupan dulu. 对，老板说不要钱。 Maksudnya apa? Tak payah bayar? Okey lah, ambil. Terima kasih. 真的没？真的，老板说不要钱。 Okey,谢谢你. Apa Mina? Di belanja. Belanja. Oh, bukan ni. I need to pay. 那个筷子会用，不会勺子的。 Dikasih bagi sudu tak? Sebab takut kita tak boleh. Ya Allah, tuan kedai ni dia belanja pula. Aduh. Cuba salah lah kita. Kita minta ayam je. Tapi siapa nak makan banyak-banyak ni? Bu nasi. Bu nasi Mina. Sebab Mina nampak rezeki kita jumpa orang baik-baik. Tuhan tak bagi kita tiket hari ni sebab apa? Sebab kita nak jumpa orang baik-baik. 你们是马来西亚？ Ya, 对。来到中国正好，中国欢迎你们。 Many Malaysia come here? 第一个人们来这边，马来西亚人多，骑大摩托没看？比较格拉麦很多。 Oh, 很多。骑那个 Oh, motor. Oh, bike. Oh, London biker Malaya. Oh, okey. 穆斯林、男穆斯林多穆斯林20。 Oh, 20. Oh. 你们没读书了吗？读啊，放假放假了，现在不读。 Tengok hari ni token kedai belanja kita apa? Dia belanja telur dadah, sayur, mix veggie, ayam, nasi dengan air oren ni dia belanja. Hikmah di sebalik kita tak dapat tiket bas. Tiket train ke Kuming. Ini hikmahnya. Kita jumpa orang baik-baik je. Dia punya sayur timun, lepas tu ada kacang tanah, lepas tu dia perap dengan lemon, dengan cili. Macam salad lah, ulam ataupun acar. Dan ada bawang putih. Ini view malam dekat Pekan Mohan Town. Okay, belakang tadi Muslim food.
Dekat tepi jalan besar ni je, tempat laluan bas. Actually ada lagi kedai halal lain. Saya tengok YouTuber ada share hari tu, tapi tak tahu pula kat mana. Nasib baiklah tadi bus driver dah betul-betul berhentikan kita depan kedai halal. Lepas tu kita just walk in dia mana-mana hotel. Kita pilih hotel ni walking distance je lah daripada kedai halal sana. Nama hotel ni The Huating Hotel. Kalau tengok dekat Maps Me tu, memang ada lah nama hotel ni dalam Google tu. Nampak hotel ni, tengok view malam dia. Ada lift, kita tingkat 4. Okey, berakhirlah sudah video kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di esok hari. Sekian dulu perkongsian kami untuk hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami dari Luang Prabang, Laos hingga ke Mohan, sempadan China. Dari sebuah negara yang rakyatnya lembut dan tenang, kami sedikit terkejut dengan kegarangan pegawai di sempadan China. Tapi apapun, syukur masih ada ramai orang baik yang membantu sepanjang perjalanan ini. Nantikan sambungan esok, 3 ekspedisi kereta api yang akan bawa kami semakin jauh meneroka bumi Yunan. Jangan lupa like, komen dan subscribe, tanda sokongan anda. Selamat malam dan bye-bye.